Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang hadirin adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya adalah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 1 Syawal 1433 Hijriah, kita masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambut hari raya Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita ditarbiyah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan yang lepas. Sahabat-sahabat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kalaulah bulan Ramadan yang Allah berikan dengan berbagai ganjaran, yang Allah berikan dengan berbagai kelebihan, yang Allah berikan dengan berbagai keistimewaan, kita tidak mampu untuk memenuhi, untuk berebut dan untuk mengambil segala keistimewaan tersebut. Maka dengan kepercayaan kita melalui madrasah Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar gembira kepada kita, yaitu hari ini kita menyambut hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan bagi umat Islam. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu merasai beroleh natijah yang diharapkan daripada madrasah Ramadan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang disebut, takwa yang diharapkan, takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai banyak ciri dan mempunyai banyak bentuk dan berpenuh kata. Asyhadu an la ilaha illallah wajha. Apa yang dimaksudkan dengan takwa adalah al-khauf minal jalil. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Kita melaksanakan segala apa perintah arahan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah al-qana'ah bil qalil. Kita merasai cukup dengan nikmat, dengan rahmat, dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada masa yang sama, Islam ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang
untuk kita mencari lebih daripada apa yang telah diberikan kepada kita. Dan yang keempat adalah al-istidad yaumil rahim, adalah untuk kita mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bulan Ramadan yang lepas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu peristiwa yang cukup besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang dipenuhi dengan pelbagai hikmah, peristiwa yang dipenuhi dengan pelbagai pengajaran, peristiwa yang dipenuhi dengan pelbagai hikmah. Hatta wajidat al-qulub wa dharafat minha al-uyun, sehingga kalau kita teliti dan kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ataupun berikan dalam bulan Ramadan itu, nescaya hati kita akan getar akan perkara tersebut dan mata kita akan menangis apabila kita melihat kehebatan, rahmat dan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang tidak lain dan tidak bukan adalah Badar Al-Kubra, yang mana berlaku pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kita sedia maklum bahawa kekuatan umat Islam ketika berhadapan dengan kaum kafir Quraisy pada waktu tersebut dalam bilangan kuantiti ataupun jumlah yang cukup kecil, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu. Adakah disebabkan umat Islam sedikit maka kita tidak mampu untuk mencapai kemenangan? Dan apakah kalaulah bilangan umat Islam melebihi daripada golongan kafir Quraisy, adakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu? Sejarah yang mengandungi pelbagai hikmah ini kita dapat lihat. Kita dapat lihat bagaimana sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumlah bilangan tentera yang tidak lebih daripada 313 mengikut riwayat dan 330 mengikut riwayat lain, dan berhadapan dengan golongan kafir Quraisy yang kekuatan pada waktu itu 1,000 orang dengan kelengkapan senjata peperangan dan sebagainya cukup hebat jika nak dibandingkan dengan umat Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada angka tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kehebatan kaum kafir Quraisy walaupun memiliki anggota yang ramai, walaupun memiliki kelengkapan perang yang cukup hebat. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah keyakinan umat Islam terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebergantungan umat Islam at-tamassuk bidinil hanif, pegangan umat Islam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran Al-Karim, kam bi fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa ramai puak-puak ataupun kumpulan-kumpulan ataupun kelompok-kelompok manusia ini yang sedikit, namun mereka berjaya mengatasi menguasai kelompok yang ramai dengan syarat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nak mendapat izinan daripada Allah Subhanahu wa taala ini untuk mencapai kemenangan tidak lain dan tidak bukan adalah at-tamassuk bidinil Islam, adalah berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan as-siqah al-ghaliyah, al-yaqin al-'ali, dengan siqah, dengan kepercayaan, dengan keyakinan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi keyakinan. Maka sebab itulah umat Islam diberikan kemenangan disebabkan oleh keyakinan mereka yang tinggi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sanggup berhadapan dengan musuh walaupun kekuatan mereka tidak mencukupi. Kalau nak dinilai oleh mata kasar, kalau nak dinilai dari sudut luar, akan tetapi disebabkan oleh kepercayaan, keimanan mereka yang tinggi inilah kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan pertolongan dan juga nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala memihak kepada umat Islam. Bagaimana kita telah melihat sejarah ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi
untuk bersama-sama dengan aku dalam berhadapan dengan kedua musuh. Lalu apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kami sanggup ya Rasulullah. Ditanyakan pula kepada sahabat yang lain, Utsman bin Affan, Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Lalu sahabat-sahabat Nabi ini tidak pernah rasa goyah dalam keimanan mereka, tidak pernah rasa goyah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, bahkan sejarah telah menukilkan satu kalam yang telah dikeluarkan oleh Miqdad bin Amr ketika mana Nabi bertanya akan kesediaan untuk berhadapan dengan bala tentara kafir Quraisy. Apa yang dijawab oleh Miqdad bin Amr pada waktu itu? Kunna nakul laisa kama nakul Bani Israil. Antara pengertian ataupun antara mana kandungan yang tersebut apabila diucapkan oleh Miqdad bin Amr, dia berkata, kami tidak berkata sebagaimana qalat Bani Israil, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah kamu, wahai Nabi Musa pada waktu itu dikatakan oleh Bani Israil, pergilah kamu wahai Nabi Musa, kami akan berada di sini. Pergilah wahai kamu Nabi Musa, berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan berada di sini. Kunna hauna qa'idun. Tetapi apa yang dijawab oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilatih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam madrasah manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takharrajat min jami'at syamilah, yang telah dibentuk, diasuh, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memahami sejarah atau fikrah perjuangan Islam ini. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu bersama dengan Tuhan kamu, dan kami orang yang sentiasa menyokong kamu akan sentiasa bersama-sama kamu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang dididik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada sedikit pun sifat bentang di kalangan para sahabat dalam berhadapan dengan musuh Islam, dalam membawa imej Islam, dalam melaksanakan agenda amal Islami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Sama-sama berjuang. Waktu kemenangan dalam peperangan Badar Al-Kubra adalah tidak ada istilah lari daripada medan perjuangan, tidak ada istilah lari daripada amal Islami, tidak ada istilah lari daripada gerakan Islam. Dan yang kedua, antara faktor kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar Al-Kubra adalah sikap bersepakat, sikap satu hati umat Islam ketika mana telah bermesyuarat, diletakkan satu keputusan, maka iltizam dengan keputusan tersebut. Walaupun kadang-kadang kita merasakan keputusan yang dibuat tidak kena dengan apa yang kita fikirkan, tetapi keputusan yang dibuat di dalam mesyuarat itu adalah merupakan satu keputusan yang berkat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat tatkala mana sampai ke medan peperangan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpul seluruh sahabat, menyusun strategi, bermesyuarat dalam menentukan apakah strategi dan tindakan yang terbaik untuk berhadapan dengan pihak musuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan dalam perbincangan tersebut, dalam mesyuarat tersebut, supaya umat Islam ini berada di lopak lain, supaya pihak musuh tidak datang dan tidak menguasai tempat tersebut. Dan hasilnya umat Islam menang disebabkan dapat menguasai kawasan lain tersebut yang menjadi sumber kekuatan kepada umat Islam. Inilah antara ciri yang disebut, antara ciri yang boleh kita ambil daripada apa yang telah berlaku di dalam peperangan pada Al-Kubra. Begitu juga kita melihat sikap sanggup berkorban para sahabat yang boleh kita ambil contoh
di dalam peperangan tersebut. Hari ini kita nak melihat adakah kita selaku umat Islam, selaku golongan Azhariyin, selaku golongan yang berada di bumi Mesir, walaupun kita mengaji Islam maupun kita perubatan, adakah kita bersedia untuk memberi khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Hari ini kita ada medan kita ada podium kita ada medium kita yang perlu kita bantu, yang perlu kita curahkan tenaga, yang perlu kita curahkan keringat dalam memastikan bahawa kita berada di bumi Mesir ini bukan sahaja kita mendapat teori ataupun ilmu daripada bilik kuliah semata-mata, bahkan kita juga merupakan antara orang yang saham fi tariqid dakwah, yang memberi saham, yang membantu dalam perjuangan membawa agama Islam. Kita memiliki bakat, kita memiliki DPN, kita memiliki pemerah, maka gunakanlah medium yang telah ada di Mesir ini untuk kita berkhidmat, memberi sumbangan sebagai medan latihan dan juga medan yang perlu kita perkukuhkan supaya kita tidak futur dan supaya kita tidak bersendirian dalam medan Allah. Sahabat-sahabat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita merupakan seorang pemuda, seorang mahasiswa, seorang anak muda yang memiliki jiwa yang kuat, hamasah yang tinggi. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut, apabila kita ini sebagai seorang pemuda, maka sifat-sifat yang perlu ada pada pemuda ini terlalu banyak yang perlu kita cuba untuk cipta supaya sifat tersebut ada pada diri kita. Antaranya yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, la budda min tarbiyati dinil muslim, ra'in li dinihi, fahim li dunya, salimul aqidah, sahihul ibadah, qadirun 'ala al-bina' wal 'ata. Itu adalah 5 sifat yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kepada pemuda ataupun generasi Islam, generasi Al-Qawrah, generasi kebangkitan yang menyadari akan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak muda, iaitu tarbiyat diri muslim, mendidik, membentuk generasi muslim yang ra'in dini. Mereka ini betul-betul memahami agama mereka. Mereka ini betul-betul memahami perjuangan agama mereka. Kalau kita sekadar belajar, memiliki ilmu, tetapi tidak ditatbikkan ilmu tersebut di dalam apa dua medan ataupun podium platform amal Islami, maka kita tidak iktibar sebagai orang yang ra'in dini, orang yang merasa tanggungjawab akan agama mereka. Dan yang kedua adalah sikap yang disebut sebagai fahimul dunia, golongan yang memahami tuntutan dunia. Islam tidak mengasingkan di antara dunia dan juga akhirat. Islam tidak menyuruh seluruh umat Islam supaya memberi fokus kepada hari akhirat semata-mata. Bahkan Islam ini merupakan agama yang muazalah, yang ada timbang tara, yang ada al-musawah, yang ada kesamarataan, yang ada keadilan, dan tidak menjuzukkan di antara kerja dunia dan juga kerja akhirat. Maka dengan itu, golongan pemuda ini perlu menyadari akan tanggungjawab mereka kepada dunia mereka, tanggungjawab mereka terhadap keluarga mereka, tanggungjawab mereka terhadap masyarakat mereka, dan tanggungjawab mereka terhadap agama mereka. Dan yang ketiga, apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salimul aqidah, golongan yang memiliki akidah yang mantap, kepercayaan, keyakinan, az-ziqah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti kuat sebagai golongan pemuda. Kalau hari ini kita memiliki, kita sudah memahami akan tanggungjawab kepada agama, kita sudah mengetahui apa tindakan kita terhadap tuntutan dunia, tetapi kita tidak memiliki akidah perjuangan yang mantap, keyakinan kita kepada Islam tidak tinggi, maka gerak kerja ataupun segala apa yang kita laksanakan itu akan menjadi tidak kuat ataupun tidak bersemangat dalam melaksanakan gerak kerja Islam. Yang keempat adalah disebut berkaitan dengan sahihul ibadah. Pemuda Islam, mereka bukan sahaja menjaga hubungan di kalangan mujtama mereka, masyarakat mereka, keluarga mereka, tetapi mereka ini juga perlu
menyedari akan tanggungjawab dan juga hubungan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut ibadah mestilah cukup kuat dan betul berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, antara sifat yang disebut adalah qadirun 'alal bina'i wal maqami. Golongan ini bersedia untuk membina jati diri mereka, membina masyarakat mereka dan memberi segala kebaikan kepada orang lain, bukan mendapat kebaikan kepada diri sendiri semata-mata. Bahkan kebaikan yang ada pada diri masing-masing, kelebihan yang ada pada diri masing-masing dikongsi dan diagihkan kepada saudara-saudara Islam yang lain. Inilah antara tuntutan sifat golongan pemuda dan pemudi Islam yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai kita mengambil pengajaran daripada perkara tersebut dan kita tidak lekter di atas apa yang berlaku pada dunia pada hari ini. Sahabat-sahabat sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya bukan bermaksud kita memakai pakaian baru. Laisa liman labisa jadid, innamal liman ta'atihi wa khawfihi liyaumil wa'id nazid. Bukanlah hari raya ini kita memakai pakaian baru, walaupun ada di kalangan kita yang memakai pakaian baru, tetapi yang dimaksudkan dalam konteks agama Islam ini, hari raya bukanlah bermaksud kamu memakai pakaian super baru, kamu memakai pakaian yang berwarna-warni dan sebagainya. Akan tetapi hari raya sebenar adalah keimanan, ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan khaufihi yaumil wa'id azid, ketakutan kamu kepada hari kebangkitan, ketakutan kamu kepada hari pembalasan semakin bertambah. Itulah yang disebut sebagai hari raya. Laisa liman tajammala bil libas wal ruku, innamal liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya yang kita sambut pada hari ini dengan kita memperhiasi pakaian kita, dengan kita menghiasi rumah kita, dengan kita membeli kenderaan yang baru dan sebagainya. Akan tetapi hari raya ini adalah kamu diampunkan dosa-dosa kamu pada malam hari raya. Ghufirat lahu dzunub fi lailatul qadr. Ketika mana kamu telah memasuki hari raya pada 1 Syawal, kamu telah diampunkan segala dosa-dosa kamu, maka itulah hari raya sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kullu yawmin yusallahu fihi la yusallahu fihi fahuwa id. Kullu yawmin yaqta'uhu aw yamurruhu al-mu'min fi ta'ati maulah wa dhikrihi wa syukrihi fahuwa lahu id. Imam Hasan Al-Basri adalah berkata, setiap hari yang kamu lalui la yusafihi, la yusallahu fihi, tidak melakukan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dinamakan sebagai hari raya. Wa kullu yawmin yaqta'u, setiap hari yang kamu lalui, setiap hari yang kamu jalani dalam keadaan kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, kamu sentiasa mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hari ini atau hari raya yang sebenar dan hari raya yang diiktibar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dalam keadaan kita menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan suasana yang penuh meriah, dengan suasana yang penuh kegembiraan, dengan suasana yang penuh kemeriahan, maka janganlah kita lupa akan nasib umat Islam yang berlaku di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan dan kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Syria, bagaimana sahabat-sahabat seperjuangan kita di Palestin, bagaimana saudara-saudara seakidah kita di Burma telah berada dalam keadaan cukup genting, telah berada dalam keadaan cukup terdesak, telah berada dalam keadaan yang sentiasa diburu oleh umat-umat Islam. Maka dalam kita berada dalam hari kegembiraan ini, janganlah kita melupai mereka dan sentiasa berdoa kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa kita untuk membantu sahabat-sahabat kita yang berada di bumi-bumi yang kita tersebut. Sedang adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat Islam ini kita disatukan dengan dasar Islam, kita disatukan dengan dasar Al-Quran, walaupun kita ini berbeza jantina dalam akidah perempuan, walaupun kita ini berbeza dari sudut usia muda dan dewasa, walaupun kita ini berbeza dari sudut miskin dan kaya, dan walaupun kita ini berbeza dari sudut bangsa Arab dan bukan Arab, tetapi kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pegangan Al-Quran, di atas dasar akidah Islam, dan di atas dasar apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya kita golongan yang telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang disebut sebentar tadi, kita tidak mampu untuk merasai apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang berada di luar sana, maka kita bukanlah golongan yang memiliki sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal ummah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang beriman itu dalam keadaan mereka berkasih sayang, dalam keadaan mereka saling kasih mengasihi, diumpamakan sebagai satu jasad yang mana sekiranya salah satu anggota daripada jasad tersebut merasa sakit, maka niscaya seluruh anggota yang lain turut merasa perkara tersebut dengan berjaga malam dan menjadi demam. Inilah konteks apa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nilai ukhuwah, nilai persaudaraan dalam Islam, nilai kerjasama, nilai bantu-membantu antara masyarakat. Islam tidak membandingkan di antara warna kulit sebagaimana disebut. Ada di kalangan umat Islam yang berkulit putih atau cerah, ada di kalangan umat Islam yang berkulit gelap, tetapi perkara tersebut bukan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita lihat apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di luar daripada negara Mesir. Di Mesir kita tidak ketinggalan untuk kita melihat apakah nasib saudara-saudara kita di negeri lain sama dengan nasib kita pada hari ini. Adakah saudara-saudara, sahabat-sahabat kita daripada negeri lain berada dalam keadaan selesa sebagaimana kita selesa pada hari ini? Kalau kita buat program kita dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada sebarang sekatan, tanpa ada sebarang halangan. Tetapi sedarlah bahawa dalam keadaan kita menyambut hari raya pada tahun ini, jangan lupa untuk kita menghayati, melihat, mengetahui dan bertadabur apa yang berlaku kepada sahabat kita daripada negeri lain. Hari ini bahkan yang bertanggung jawab pemerah, bahkan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini telah menafikan banyak hak mereka.
Bermula daripada tahun lepas, mungkin keadaan kita tidak sedar, ataupun kita sekadar tidak mengambil tahu terhadap apa yang berlaku kepada sahabat kita. Mereka tidak diberi peluang, tidak diberi kebebasan sebagaimana kita pada hari ini bebas untuk melaksanakan program di premis masing-masing. Sebagaimana diberikan kepada kita pada hari ini kebebasan untuk kita melaksanakan aktiviti yang khusus untuk mentauhkan ukhuwah di kalangan ahli-ahli kita. Tetapi apa yang berlaku kepada Johor ini luar daripada apa yang kita sangkakan. Program, aktiviti yang selaras sedari dengan misi dan misi yang telah ditetapkan di dekat Johor tidak dapat dilaksanakan. Ada di sana tangan-tangan yang cuba untuk menghalang, memberi peluang kepada Raja Johor untuk meneruskan perjuangan mereka. Ingatlah bahawa sekiranya kita berhadapan dengan perkara tersebut, maka ketahuilah bahawa perjuangan ataupun apa yang kita bawa ini adalah benar kerana Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan, kamu bawa perjuangan Islam, kamu membawa agenda Islam, kamu tidak akan berada dalam kesenangan. Dan itulah yang merupakan sunnatullah. Namun demikian, walaupun kita mengetahui itu merupakan sunnatullah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadikan kita golongan yang membiarkan sahabat-sahabat kita yang tertindas terus ditindas oleh mereka yang iri hati, yang hati busuk terhadap perjuangan Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita mencari kembali akan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin wal mujahidin fi Syria wa fi Palestin wa fi Burma wa fi Malaysia wa fi sa'ir bilad al-muslimin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ja'alna baladana Malaysia min al-amn was-salamah wal-istiqrar wa sa'ir bilad al-muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li aqaribina wa li mashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu